Rempeyek Cik Yah RCY. Kalau dekat Pokok Senar ni, rempeyek ni nombor 1. Sultan Kedah pun dah pergi melawat tempat mereka. Lembaga Zakat Negeri Kedah. Pembayar zakat ni. Siap ada cop halal lagi daripada JAKIM. 100% buatan Malaysia, original Muslim. Tu dia guys. Yang ni dia punya tekstur dia. Ada kacang dal. Lepas tu disaluti dengan salted egg. Saya dia macam ni ya. Sebesar duit 5 kupang. Besar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah. Takkan sap padu lagi, serius. Selalu kalau kita beli rempeyek kan, dia akan masuk angin kan. Yang ni crunchy gila. Flavor dia ni penuh lah, melimpah ruah. Serius, satu bekas ni berbaloi. Hampa try beli satu dulu. Lepas puas hati, hampa beli pula 2. Kalau hampa beli, hampa makan tak bunyi kukrak macam saya ni, hampa komen kat bawah, hampa tag rempeyek Cik Yah. Link ada dekat bawah ni, saya ada sediakan. Boleh tekan dan order sekarang.